Dalam video ni saya nak tunjuk macam mana nak buat screw thread menggunakan helix punya command. Okey, mula-mula kita sediakan silinder untuk skru. Okey, silinder kosong. Kemudian kita pilih surface bawah tu dan enter sketch lah. Okey, dan kita project 3D element outer circle tu. Dan kemudian kita create point dekat circumference di circle itu. Dan exit sketcher. Okey. Kemudian kita akan create z-axis. Yang ni ada horizontal dengan vertical saja kan. Kita akan create z-axis untuk sebagai axis helix kita. Kita tengok axis system definition. Origin tadi kita ambil titik tengah xy tu. Okay. X-axis, h direction, y, x direction. Okay. Dan z-axis kamu pilih ada z yang timbul tu. Okay, penting tadi masa kamu buat circle untuk silinder tu kena create di tengah-tengah bagi dia punya center duduk betul-betul dekat XY punya origin. Okay. Circle kena duduk di XY punya origin, dia punya titik tengah tu. Okay. Baru boleh buat yang inilah. Okay. So, tak tekan reverse tu pun tak apa. Okay, bila kita dah create axis itu, okay, baru kita boleh buat helix di surface silinder ni. Okay, z-axis ni duduk betul-betul di tengah silinder lah. Okay, kita pun masuk command helix. Okay, starting point ialah point yang kita create dekat circumference tadi. Axis kita pilih z-axis. Okay. Okay, nampak tu. Jadi kalau kita punya helix keluar, kita reverse direction. Okay. Dan size spiral ini, kita pulanglah kamu nak pitch dia 1 mm ataupun 2 mm. Okay. Kalau 2 nampak jauh-jauh sikit lah. Yang satu nampak rapat. Okay. So, kita dah create helix betul-betul atas surface silinder. Yang penting z-axis tu kena duduk di tengah-tengah. Jadi, circle mula-mula kita buat silinder tu kena betul-betul di tengah-tengah HV tu, origin tu. Okay. Jadi, kita create plane. Okay. Normal to curve. Curve adalah yang helix. Lepas tu point. Point ialah tadilah point yang kita create tu. Okay. Yang kita create mula-mula tadi. Okay. Jadi, bila kita plane normal to curve tu, dia position plane tu macam ni. Okay. Dan kita select plane itu dan masuk sketcher. Kita akan buat circle. Circle yang nak jadi dia punya screw thread tu lah. Okay. So, kita buat circle. Okay, di mana-mana. Dan kita coincide dia punya center point. Okay, center point circle tu dengan center point yang tadi tu, point titik tu. Kita coincide. Jadi, dia bergerak di tempat tu. Okay. So, sekarang kita tengok size circle ni. Kena sesuai untuk threading. Dia tak boleh bertindih dengan line atas kan. Jadi, kita play dulu 0.9. Tengok macam mana sesuai kan. Sebab tadi kita buat pitch helix ni satu saja. Kalau buat pitch helix 2, kita bolehlah besar sikit radius tu. Okay, ni saya try 0.5. Okay, kita exit sketch. Dan kita akan okay, kita hide plane. Tak mau bagi nampak kan. Kita boleh hide dah. Okay. Kemudian kita ambil command slot. Okay, slot.
Okay, profile kita pilih yang circle. Center curve kita pilih yang helix. Okay, kita dapat, okay, ni dia keluar error kan, boolean operation. Maksud dia circle itu terlalu besar untuk pitch helix itu. Okay, nanti dia akan bertindih dan dia tak dapat bentuk apa threading tu lah. Jadi kita adjust size circle ni balik. Okay, tadi 0.5 kita buat 0.4. Okay, terpulang pada kamu punya thread punya pitch tu. Okay, tentukan. Okay, kita try buat slot lagi sekali. Okay, kita pilih center curve. Okay, nampak dia boleh buat sebab kita preview okay. Dan kita klik okay. Okay, ni keluar warning, kita close je lah. Okay, nanti kita tengok hasil dia. Okay, tu kita punya threading. Nampak halus sangat. Kamu boleh buat helix punya pitch tu 2 mm. Okay.